Wabarakatuh. Kita sambung dengan soalan peperiksaan SPM sebenar tahun 2024, soalan nombor 4, kertas 1. Okey, Raja menunjukkan satu jujukan nombor. Jadi ini berada dalam tajuk pola dan jujukan ya. Okey, dia kata hitungkan nilai bagi X tambah Y. Jadi tugas kita adalah mencari nilai X, mencari nilai Y, kemudian mencari hasil tambah X dan Y lah. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, okey, nilai yang berada di bawah ni adalah tidak sama. Okey, jadi tugas kita yang pertama kena samakan dulu. Jadi 2 ni kita akan darab dengan 2 supaya dia jadi 4. So yang atas juga akan ikut darab dengan 2. Okey, sama juga dengan 5/2 ni kamu akan darab dengan 2. So atas pun akan darab 2. So sebenarnya dia dah jadi seperti ni ya. Dia dah dapat 6/4. 7/4. So di sini adalah 8/4. Sebab tu kalau kamu tengok 8 bagi 4 kan dapat 2. So sama dengan soalan dia 2. So ini adalah X. So sebenarnya daripada jujukan ni kita dah boleh nampak 6/4, 7/4, 8/4 bermaksud X adalah 9 dengan 4. Okey, dekat sini kita dah ada 10/4 iaitu 5 darab 2 dapat 10. 2 darab 2 dapat 4. So nilai Y di sini akan jadi 11/4. So kamu dah dapat X, kamu dah dapat pun Y. So dia kata cari hasil tambahnya. Jadi dekat sini 9/4 tambah 11/4 kita akan dapat 20/4 iaitu bersamaan dengan 5. Jadi jawapan untuk soalan ini adalah A.